Hai, so solar rumah, solar kedai ataupun factory lah. So kalau you orang nak curi current, maybe kalau ada authority datang check ataupun suspect, jangan bagi kebaikan atau rasuah lah kepada mereka lah. So ini sangat risiko yang sangat tinggi. So yang ini hari ini I just nanti akan sharekan itu news bagi you orang tengok lah. Okay, ini sedikit lah tentang sharing kali ini. Okay, bye-bye. Dua individu termasuk seorang pengurus syarikat pengiklanan direman 6 hari bermula Selasa bagi membantu siasatan memberi rasuah kepada pegawai Tenaga Nasional Berhad TNB bagi melindungi kegiatan mencuri bekalan elektrik. Perintah reman dikeluarkan Magistrate selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat permohonan itu di Mahkamah Magistrate Air Keroh pada Selasa. Terdahulu kedua-dua suspek berusia 43 dan 33 tahun yang memakai baju lokap SPRM dibawa ke Kompleks Mahkamah Air Keroh pada 9.30 pagi. Sementara itu, SPRM Melaka dalam kenyataan memaklumkan pihaknya menahan dua lelaki itu atas kesalahan mencuri bekalan elektrik dengan menggunakan peralatan khas atau penebat elektrik bagi tujuan mengurangkan bayaran elektrik bulanan.